Okey, saya nak kongsikan cara macam mana sebenarnya untuk jadi jutawan di WCT. Okey, dengan modal RM30 sekali sahaja. Okey. Saya suka nak kongsikan satu teknik satu teknik. Ini yang saya belajar dululah, teknik. Macam mana nak panjat gunung, tapi tak rasa letih. Tak rasa letih, tak rasa susah. Senang panjat gunung ni. Panjat gunung senang. Okey. Ini saya belajar teknik ni semasa memang waktu tu ada ekspedisi panjat gunung ledang. Saya belajar, saya kongsikan. Dengan perkongsian ni saya harap anda dapat tangkap, anda dapat faham apa dia sebenarnya, macam mana kaedah untuk jadi jutawan di WCT. Okey. Nak panjat gunung ni sebenarnya, kalau kita memikirkan, melihat puncak gunung tu kita tengok puncak gunung tu, kita rasa macam tingginya, macam mana boleh panjat ke ni, ini penat ni kan. Okey, mula-mula kita dah buat satu assumption bahawa susah nak panjat gunung ni. Dan ada orang macam mula-mula dia tengok je puncak tu, tak nak lah aku panjat, penat ni, susah nak panjat ni. Ada orang tak akan jadi untuk panjat gunung ni. Okey, tapi kalau dah okey lah, cuba buat panjat gunung ni kan. Macam mana nak berjaya sampai puncak tanpa rasa penat, tanpa rasa putus asa? Kaedah dia adalah meletakkan matlamat jangka pendek. Ini sebenarnya teknik. Dalam program WCT ni, memang kita punya matlamat jangka panjang adalah meletakkan nak jadi jutawan kan. Kita punya target income potentialnya adalah 84 juta. Okey. Dengan modal RM30. Bunyi macam tak logik kan. Tapi dia memang logik untuk dicapai. Tapi kena ikut kaedah yang betul, kena ikut formula ni yang betul, dan insya-Allah boleh capai. Okey. So sekarang ni saya explain kan apakah yang istimewanya WCT ni adalah kita menggunakan teknik panjat gunung tu. Bila satu orang tu dia dah buat ekspedisi panjat gunung, dia dah join dan dia nak berjaya capai ke puncak tu, sebenarnya dalam perjalanan dia mendaki tu memang rasa penat kan. Tapi macam mana kita nak rasa tak penat? Kita meletakkan matlamat jangka pendek. Matlamat jangka pendek ni, kalau panjat gunung, matlamat dia adalah checkpoint. Dipanggil checkpoint. Maknanya untuk kita panjat satu gunung, katalah gunung tu Everest ke, Gunung Tahan ke, gunung macam saya panjat Gunung Ledang kan. Dalam perjalanan kita nak panjat ke gunung ledang tu, tak kisahlah gunung apa pun, akan ada checkpoint. Checkpoint ni sebenarnya adalah matlamat jangka pendek. Jadi bila kita panjat gunung ni, kita letakkan matlamat kita, jangan fikir puncak gunung, kita fikir untuk capai ke checkpoint saja. Jadi kita lebih bersemangat dan kita rasa tugasan tu lebih mudah sebenarnya. Tugasan tu lebih mudah. Maknanya akhirnya you akan sampai ke puncak, tak perasan dah sampai puncak, sebab sebenarnya you punya target sentiasa untuk capai checkpoint. Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3 kan. Sampai checkpoint 1 rehat, ambil tenaga balik, dan jalan pergi ke checkpoint 2, checkpoint 3, checkpoint 4, sampai akhirnya you sampai ke puncak gunung yang you nak daki tu. Itu dah teknik panjat gunung yang kita applykan kepada program WCT. Dalam WCT sebenarnya kita nak ajak you beramai-ramai, ajak anda ni yang tengah tengok video ni, kita nak ajar you cara, kita nak tunjukkan kaedah macam mana you boleh jadi jutawan tahun ni dengan program WCT. Tapi kita ajar cara teknik panjat gunung. Macam mana cara teknik panjat gunung? Okey. Anda daftar mula-mula, anda daftar RM30. RM30 sebenarnya adalah anda bayar sistem ni lah. Sistem yang kita bagi ni, kita dah ada sistem ni, kita dah ada website ni, dalam tu you ada back office you, macam mana untuk you tengok downline, you nak uruskan you punya sistem lah. Sistem sales page yang you boleh promote, you boleh ada video-video dalam tu, bantuan segala benda ada lah. Yang itu sebenarnya apakah nilai RM30 you bayar tu, sebab tu lah. Okay, you bayar RM30, you dapat the whole system. The whole system ni pula yang bagusnya adalah bila you bayar je RM30, kita akan bagi you point, WLD point dipanggil. Point WLD ni kita bagi you 60 point WLD. Dengan 60 point WLD ni, you boleh mendaftarkan 20 orang. 20 orang ni dia akan bayar kepada you, bukan kepada company. You ambil duit tu.
akan bayar kepada you RM30 kan, yuran dia untuk join program ni. So dia pun akan dapat back office tu lah. Dia akan dapat back office, dapat sistem, the whole system. Sebab dia pun bayar RM30. Tapi dia bayar RM30 tu kepada siapa? Dia bayar RM30 tu kepada you, kepada anda lah. Okay, so you dapat, you daftarkan 20 orang, you dapat RM600. Okay, you dapat RM600. Okay, kemudian daripada RM600 ni, you dah dapat RM600, you boleh pergi ke langkah 3. Maknanya proses mencairkan WLD 60 WLD tu sebenarnya adalah langkah kedua. Itu langkah 2. Langkah pertama join lah. Langkah pertama join RM30. Langkah kedua cairkan WLD yang percuma yang kita dah bagi tu, supaya you boleh dapat. You nak buat kerja langkah 2 ni sampai untuk buat duit raya pun boleh, tak ada masalah. Kan nanti kalau contoh yang WLD tu dah 60 WLD tu dah habis, kita ada kaedah untuk bagi you 100 WLD lagi. Ada cara dia. Tapi siapkan langkah 2 dululah. Siapkan kerja mencairkan 60 WLD dan you dapat RM600. Bila dah siap RM600, dah dapat duit RM600, kita minta you pergi ke langkah 3. Ini sebenarnya langkah 1, langkah 2, langkah 3 ni sebenarnya adalah checkpoint. Nampak tak? Kita ajar you dengan teknik panjat gunung tadi, capai checkpoint 1 sampai checkpoint 2 sampai checkpoint 3, dan lepas checkpoint 3 ni puncak gunung bang. Lepas checkpoint 3, lepas langkah 3 sebenarnya adalah income anda akan berjalan automatik sehingga 84 juta. Tak ada apa kerja dah. Maknanya adakah tugasan checkpoint 1, langkah 1, checkpoint 2, langkah 2 mencairkan WLD tadi yang you dapat tu kan? Saya dah sediakan video pula juga macam mana untuk siapkan langkah 2 tu pun. Saya dah buatkan video, dah ajar you macam mana cara dia sebenarnya nak siapkan, nak cairkan ni, nak dapat duit raya ni macam mana kan. Saya ada video, sediakan video, tengok video tu. Okay, so siapkan langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan kita minta you siapkan langkah ni cepat dalam masa 7 hari. Kenapa kita nak minta you siapkan dalam masa 7 hari? Sebab ini adalah sebenarnya juga teknik checkpoint juga, teknik panjat gunung. Sebenarnya bila you siapkan cepat dalam masa 7 hari, you punya automatic income yang berjuta, potensi 84 juta tu akan dapat dalam masa 40 hari. Suka tak nak dapat juta, income berjuta dalam masa 40 hari lagi? Suka ke tak suka? Syarat dia simple. Syarat dia anda completekan checkpoint 1, senang, join RM30. Anda siapkan checkpoint kedua dalam masa 7 hari. Cairkan you punya WLD tu. Buat duit raya kan, pakailah duit raya tu, tak ada masalah. Itu je kita minta. Tak cukup, ada cara dia macam mana untuk tambah lagi 100 WLD. 100 WLD anda daftarkan orang, dan orang tu bayar kepada account you, bukan kepada company. Okay, nampak tak? Cepat, you siap dalam masa 7 hari, jutawan dalam masa 40 hari. Macam best ke tak best? WCT best kan? So join, jom sekarang.